Hari ini delegasi PAS Relief berada di salah sebuah kampung yang juga terkesan dan terlibat secara langsung dalam gempa bumi di Mindanao yang berlaku pada 8 Jun yang lepas. Salah sebuah kampung Malapatan, wilayah Terengganu di Kepulauan Mindanao ini. Dan di belakang saya kita dapat lihat sebuah sekolah agama rakyat, madrasah yang juga telah runtuh akibat gegaran yang kuat 7.8 skala Richter, meruntuhkan sebahagian besar bangunan madrasah ini dan juga kelas-kelas pengajian penduduk Muslim komuniti di kampung Malapatan ini. Selain daripada madrasah rakyat yang terlibat dan terjejas akibat gempa bumi, di belakang saya juga kita dapat lihat sebuah masjid kegunaan masyarakat Muslim di kampung Malapatan ini juga yang turut runtuh dan musnah akibat gempa bumi tempoh hari. PAS Relief mengambil tanggungjawab insya-Allah untuk kita membiayai pembinaan semula masjid di kampung Malapatan ini dan juga sekolah agama rakyat bagi memastikan kesambungan kebajikan dan kebaikan penduduk bangsa Moro, anak-anak Muslim di kampung Malapatan ini dapat kita jaga kebaikan insya-Allah. Ayuh sama-sama PAS Relief untuk kita membantu masa-masa gempa bumi. Salam PAS Relief Kepulauan Mindanao.